Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama-sama pada hari ini, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkumpul bersama-sama rakan-rakan ahli syurga, insya-Allah. Itulah saya rindu lama tak jumpa ibu-ibu kat sini. Oh, aku sebulan lebih tak buat ceramah kat sini. Saya tahu ni, saya tahu dua orang kan daripada sebelah. Oh ya. Oh. Alhamdulillah kita itulah macam-macam lah sebulan lebih ni kan. Yang itulah ada yang sibuk, ada yang Ramadan kan, Ramadan biasalah. Sebenarnya saya tulis kat situ Fardhu Ain, tapi saya tersilap bawa buku pula. Saya tersilap bawa buku, tak apa kita cerita lain je. Alhamdulillah kita telah pun melalui satu bulan pada bulan Ramadan dengan penuh keberkatan. Masa bulan Ramadan ni semua orang jadi baik, automatik baik. Betul tak? Semua orang automatik, tiba-tiba tak ada mengumpat. Lepas tu semua tak madu, kalau ceramah semua tidur. Khusyuk. Dan masa waktu tu lah semua orang berlumba-lumba nak melakukan amal kebajikan. Ada yang bersedekah sampai tak kira-kira ni, ada 10,000 keluar 10,000. Betul. Lepas tu tengok orang tak baca Al-Quran sepanjang masa. Rakan-rakan kita tu daripada tak tengok setahun, tak turun surau, tak turun masjid, tiba-tiba sembahyang tarawih ada. Nak menunjukkan keberkatan bulan Ramadan tu kepada umat Islam, berkat yang Allah bagi kepada kita umat Islam. Saya masa saya belajar dulu gini kan, dekat universiti ramai ada orang putih, ada orang Arab, macam-macam kan. Saya tengok orang-orang Arab ni yang mana hunga-hunga masa selain bulan Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, tiba-tiba jadi Syekh Kabir. Kita tahu dia ni jenis memang hunga sungguh ni, tapi bila masuk bulan Ramadan, dia lah yang paling khusyuk. Lepas tu tanya, kenapa kau macam ni? Dia kata, bulan Ramadan ni nak top up ni amalan kita yang 12 bulan tu. Yang 11 bulan tu. Macam-macam lah. Itu dia punya pandangan lah. Tapi nak cerita, dekat Malaysia ni kita punya bulan Ramadan tu special lah. Orang berlumba-lumba buka puasa, iftar dan sebagainya. Dan bila masuk Syawal pula, kita puasa sebulan. Kita raya dulu kita raya pun sebulan. Sekarang ni dah extend tau, sampai raya haji ada open house ni. Dahsyat. Saya ada 2 open house. Dia tulis jamuan raya. Cakap raya teng mana pula. Tanya Syekh, raya teng mana? Sampai raya haji Syekh, kita raya ni. Bunyi lama. Puasa sebulan, raya 2 bulan. Dahsyat orang Melayu ni. Sampai kalau kita pergi semang dengan orang-orang luar daripada Malaysia, diorang akan jadi terkejut. Kenapa korang raya 2 bulan ni? Kita orang 1 hari je. 1 hari je raya, lepas tu dah tak ada raya lah. Tapi diorang terkejut. Sebenarnya Ramadan ni adalah satu sekolah yang Allah bagi kat kita, supaya apa itinerary yang kita buat setiap hari, tentatif yang kita buat. Kita bangun pagi, solat tahajud, lepas tu kita bersahur, kita solat subuh berjemaah, lepas tu kita pergi kita buat solat duha, kita solat zuhur berjemaah, solat asar berjemaah, lepas tu maghrib kita buka puasa. Kita berpuasa sepanjang hari, lepas tu maghrib kita buka puasa, lepas tu kita solat isyak berjemaah, lepas tu kita solat tarawih, dan malam tu kita tambah lagi dengan qiyam bulan. Sebenarnya itulah itinerary seorang Islam sebenarnya. Dan apa yang kita buat tu, memang kita buat lah. Seboleh-bolehnya kita teruskanlah sampailah sekarang. Kita doa, ya Allah, Kau berilah kekuatan kepada aku supaya aku dapat melakukan semua amalan yang aku lakukan pada bulan Ramadan ni secara istiqamah pada bulan ini, bulan akan datang, sampai aku mati, ya Allah. Doa lah macam tu.
Dioranglah macam tu. Janganlah kita tinggalkan bulan Ramadan tu macam tu saja. Dengan kita dah buat macam-macam ni. Sebenarnya 30 hari tu Allah patternkan untuk kita supaya kita jalani hidup kita sepanjang tahun macam tu. Bukannya Ramadan je. Ramadan saja kita pergi solat kat surau, solat tarawih berjemaah dan sebagainya. Macam ibu-ibu kat depan saya ni tidak diwajibkan solat jemaah dekat masjid atau surau. Yang wajib tu suami perempuan, suami ibu-ibu tu. Kalau ada orang balik kerja, lepas tu tiba-tiba terbongkang depan TV, dengar Allahu Akbar, azan isyak kan. Ibu-ibu kena tegur tu bang. Cakap, bang, azan tu bang. Kena turun tu bang, kena turun. Tu tanggungjawab ibu-ibu. Tak apa, janganlah paksa. Cakap je. Sebab kita dalam Islam ni, kalau kita cakap, kita bagi tahu je, lepas tu orang tu tak ikut, tu tak jadi dah kita punya tanggungjawab dah. Just cakap, bang, azan tu bang. Kalau abang pergi turun lagi, saya akan masak pita goreng balik ni. Janjilah manja sikit manifesto. Naik tak ada apa. Dia tanya, mana kata goreng? Kata nak masak kata goreng. Abang tak boleh kata. Boleh bagi alasan. Tak ada, gurau je lah. Jadi kita kena teruskan amalan. Dan kita juga, sebab apa kita kena teruskan amalan tu? Supaya kita boleh lakukan pada bulan Ramadan akan datang dengan lebih baik lagi kan? Dan kita doakan juga supaya Allah beri kekuatan kepada kita, supaya kita bertemu dengan bulan Ramadan akan datang. Sebab tak semua orang boleh melalui Ramadan akan datang. Tiba-tiba Hafiz nak dekat-dekat ni 29 hari nak dekat bulan Ramadan, tiba-tiba dengar mana Kak Nam ni mati dah rupanya. Tak sempat meninggal. Aduh, silap lah. Sorry lah. Meninggal. Ada orang yang dapat melalui bulan Ramadan, tapi sayangnya dia tak berpuasa pada bulan Ramadan. Ada orang macam tu. Sebab apa? Itu semua rezeki untuk ibu-ibu. Semua rezeki yang Allah bagi kepada kita. Tak semua orang yang melalui bulan Ramadan dia boleh berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab mungkin pertama memang dia tak nak puasa lah. Itu bang geng-geng plastik hitam, geng-geng apa, Barkoba yang apa, pergi buka ramai-ramai, geng-geng tu lah. Ada orang yang Allah tak bagi rezeki kat dia sebab dia sakit. Menangislah dia. Ya Allah, tahun ni aku tak boleh puasa. Satu hari pun tak bagi aku puasa. Ya Allah, sedih. Sebab tu saya bagi tahu amalan yang kita boleh buat. Kita dapat solat subuh, solat semua segala-gala ni, ibu-ibu dapat turun hari ni. Sebenarnya semua rezeki daripada Allah. Semua rezeki, semua Allah aturkan. Dan Nabi Muhammad SAW ada dalam satu hadis Nabi kata, ada seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau Allah dah tentukan segala-gala dalam hidup ni, kan Allah dah tentukan sejak kita start masuk rahim ibu kita je, bulan keempat Allah dah tuliskan kan, dia ni ahli syurga, dia ni macam mana hidup dia ni cantik ke, Allah dah aturkan semua dah dalam hidup kita. Jadi ada seorang sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau Allah dah tentukan segala-galanya, buat apa kita nak usaha? Redha je lah. Apa jawapan Nabi SAW pada sahabat ni? Nabi kata, sebenarnya seseorang tu diciptakan dan dia akan lakukan apa yang dia akan pergi. Faham tak? Maksudnya kalau dia ni ahli syurga, dia akan berat melakukan semua amalan-amalan syurga sampai dia meninggal dunia. Maksudnya macam tu. Dan siapa yang masuk neraka, dia akan berat melakukan kejahatan-kejahatan sampai dia masuk neraka. Seseorang ni akan melalui apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Tapi boleh ke kalau kita nak ubah takdir, kita ni ahli neraka jadi ahli syurga? Boleh. Sepanjang hidup ni memang ada pilihan. Hidup ni cabang-cabang. Maksudnya tak ada siapa yang betul pun. Cabang-cabang, pilihan. Dan apa yang kita boleh buat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan kita daripada apa kak? Banyak benda kita nak minta ni. Dijauhkan azab kubur, dijauhkan daripada azab mahsyar. Dahsyat semua tu. Itu kalau saya cerita tu seram tu. Lepas tu dijauhkan pada azab api neraka lah. 3 benda tu. Doa lah selalu, ya Allah Tuanku, jauhkanlah aku daripada azab kubur ya Allah. Azab kubur ni dahsyat. Ada orang yang masuk-masuk tu lost. Aku kat mana ni? Ada orang yang masuk dalam kubur, dia tengok, cantiknya kubur aku ni. Sebab amalan dia luas. Ada orang luas, ada orang yang sempit, sesempit-sempitnya. Dan mahsyar pula, ada orang yang tenggelam dengan peluh-peluh dia sendiri. Bukan peluh orang lain, bukan orang lain tu penuh-penuh.
peluh kita sendiri, kita tenggelam. Sebab apa? Sebab amalan. Api neraka tak cakap lah. Masa dekat mahsyar tu, ni dalam surah Al-A'raf, saya tengok surah apa, bunyi api neraka je sampai menyebabkan semua orang yang mendengar tu melutut mendengar, terlutut. Maksudnya, ya Allah, lembik lutut-lutut semua jatuh dekat bunyi kan. Kalau Allah letak dekat langit ni neraka, mungkin kita semua akan jadi baik lah. Mungkin lah. Jadi pastikan kita sentiasa merasakan diri kita ni berdosa, istighfar kepada Allah SWT. Jangan rasa kita ni bila kita dah pergi surau, kita dah melakukan amal ibadah ni, kita rasa macam aku ni baik lah, jiran aku ni aku tak pernah tengok pergi surau ni. Jangan, mulut tu jangan cakap macam tu. Sebab bila Allah nak uji kita ni sekejap Allah macam ni kau cakap macam tu, aku rasa kejap. Menderita ibu-ibu, menderita. Ada kawan saya memang daripada seorang baik, dia cakap terlepas sikit memang Allah uji dia teruk 2-3 tahun, dia jadi tak tahu arah. Lepas tu dia tanya dengan Syekh kami, Syekh kata, cuba kau istighfar, mesti kau ada tersilap dalam kata-kata kau dan sebagainya. Dia istighfar dan Alhamdulillah dapatlah kembali semula tu. Tapi bila diceritakan balik, dia kata, ya Allah, aku lost, aku tak tahu macam mana nak patah balik, tak boleh nak patah balik. Sebab apa? Kata-kata tu dia cerita kat situ. Dia kata, aku kata dekat adik aku yang susah nak bangun solat, dia kata, adik aku teruk betul lah, aku dah suruh banyak kali tak boleh semua, dan Allah test, memang dia pula jadi macam tu, macam adik dia. Dan sebenarnya kisah ni tak pelik pun bagi kita. Kalau kita, sebab syaitan ni dia uji kita dua cara tau. Satu, syaitan suruh kita jadi jahat. Ni biasalah, jadi jahat ni kita dah tahu dah. Dan syaitan uji kita juga supaya kita merasa diri kita baik. Itu yang paling dahsyat tu. Syaitan kata, kau baik, kau hebat. Kita pun rasa, lepas tu kawan pula cakap, kau dah lah cantik, baik pula tu. Jadilah kita kembang dan tersesat dari situ. Sebab kalau kita ingat, kalau masa kita kecil-kecil, bagaimana masa Nabi Adam diciptakan pun kita dah tahu lah kisah bagaimana Ifrit, iaitu diorang panggil lah ketua malaikat semua tu, yang mana dia paling banyak beribadah dan sebagainya, hebat. Orang cakap semua orang iktiraf lah dia hebat antara semua malaikat ni. Sebab dia tak nak sujud kepada Nabi Adam, sebab dia rasa dia baik. Aku lebih baik pada Adam. Aku diciptakan pada api, Adam diciptakan pada tanah. Kenapa aku nak kena sujud kat dia? Walhal tu perintah Allah SWT. Allah nak uji dia. Kau nak ikut perintah aku ataupun kau akan rasa sombong dengan aku. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah SWT sampai ke hari ini disebabkan kesombongan. Jadi elakkan diri daripada kita berasa diri kita ni aku baik, aku hebat dan sebagainya. Letakkan diri kita ni aku hamba Allah yang berdosa pada Allah SWT. Dan ini saya rasa lah, ibu-ibu rasa macam mana? Ifrit menyesal tak sekarang? Sebab Ifrit ni orang yang paling tinggi ilmu, paling dahsyat tau zaman tu. Rasa-rasa dia menyesal lah, dia ingkar dengan perintah Allah masa tu. Saya rasa dia menyesal, tapi dia sombong. Dia tak nak mengaku benda tu. So sombong tu pun satu masalah juga. Jadi janganlah ada perasaan sombong. Dan tak lama lagi, ni saya nak share lah, kita akan pergi kepada bulan haji. Ada yang terpilih kan dapat pergi haji? Belum ya? Tak apa, kita doakan kepada Allah SWT, semua akan dipanggil oleh Allah untuk menjadi tetamunya dalam masa terdekat, insya-Allah. Sama ada dapat pergi umrah ke, dapat pergi haji ke. Ni berkat ni, banyak malaikat ni, kita je tak nampak. Kalau kita nampak ni, tak tengok kat saya ni, semua dia tengok. Tak nampak dah. Dia sayap, apa ni, Jibril ada 600 sayap. Satu sayap tu menutupi satu langit dan bumi. Besar. So kalau kita tengok malaikat-malaikat itu, ada lagi malaikat yang paling besar. Saya tengok malaikat penanggung arash. Itu lagi besar daripada malaikat Jibril yang 600 sayap menutup langit dan bumi tu. Dahsyat. Kalau kita tengok tu memang kita rasa terpegun lah. Tak nak buat apa. Sebab apa kita perlu berazam, kita perlu berdoa supaya kita terpilih untuk pergi umrah, pergi haji dalam masa terdekat, masa kita hidup ni. Sebab umrah haji ni panggilan Allah. Siapa yang merayu pada Allah, mustahil Allah tak bagi. Sebab Allah takkan bagi kepada orang yang mampu, orang yang ada duit.
Tapi Allah bagi kepada orang yang nak. Orang yang nak. Kan? Memanglah kita tengok orang kaya-kaya yang berjuta-juta tu. Saya ada seorang kawan, wallahi dia hidup dia sampai sekarang. Banyak duit. Saya tanya, Syekh, pergi haji. Datuk pergi haji. Dia kata, aku ni bukan tak nak pergi, aku takut dia kapal terbang. Nak cerita kat sini, Allah pilih orang yang nak, bukan orang yang mampu. Dia mampu je, saya rasa kalau dia nak pergi balik haji boleh. So Allah yang menjentikkan hidayah kepada kita supaya kita dapat pergi. Dan kita rasa nak pergi menunaikan ibadah haji dan umrah. Wallahi, kalau ibu-ibu pergi ke sana, balik akan rasa, ya Allah, aku tak nak balik dah kat sini. Aku dah duduk sana jadi tukang cuci kat sana pun okey dah. Betul. Ketenangan yang kita tak dapat ke mana-mana tempat. Setiap waktu kita turun solat berjemaah dekat Masjidil Haram. Lepas tu tengok Kaabah pun dapat pahala. Lepas tu kita ziarah Madinah, tengok kubur Nabi Muhammad SAW. Wallahi, bila lalu je depan kubur Nabi tu, sebagai umat Nabi Muhammad, kita akan rasa, ya Allah, terima kasih Nabi, ya Allah, kau tolong kami sampaikan dakwah ni. Kalau tak, kami tak Islam lah supaya ini. Nitik-nitik saya tengok sepanjang orang yang lalu dekat depan kubur Nabi Muhammad SAW, semua menangis. Baru nak sampai ni, dia punya ruang tu ada macam, kita kena lalu masuk Masjidil Haram tu. Sini kubur Nabi. Tak sampai lagi ni, kita nampak dia punya jendela tu kan. Saya tengok, wow, semua menangis. Oh, dahsyat. Yang rakam video tu tak cakap lah, memang rakam, tak tahu rakam untuk siapa kan. Menangis. Sebab dia pun Nabi. Itulah satu-satu Nabi yang kat dunia ni kita tahu kat mana kubur dia. Nabi-Nabi lain kita tak tahu kat mana. Nabi Adam pun tak tahu dikubur kat mana. Tu memang jasad ada kat situ. So kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita berhasrat nak bermimpi jumpa Nabi, banyak-banyakkan selawat pada Nabi, supaya Nabi Muhammad SAW boleh memberikan syafaat kepada kita di mahsyar. Nak syafaat Nabi? Nah, mesti nak. Kita masa tu kalut. Akak cik saya kata, Kak, saya online dah tak? Ustaz, macam mana Ustaz? Mana aku tahu? Rupanya amalan lebih kurang sama je. Masa tu kita sibuk cari Nabi-Nabi. Kita pergi kat Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh. Aku dah pernah makan buah khuldi. Kau cari Nabi lain. Cari Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh. Lain kali rupanya Nabi Muhammad dia. Nabi Muhammad je. Kita jumpa Nabi Muhammad boleh beri syafaat pada kita. Kita dihisap paling awal, walaupun kita umat yang terakhir. Dihisap paling awal, walaupun kita umat terakhir. Jadi kepada ibu-ibu yang tak terpilih untuk menunaikan haji ni, Allah memberikan juga rahmat kepada kita untuk kita melakukan amal ibadah istimewa. Kalau dalam mazhab lain, diorang diwajibkan untuk membuat ibadah korban. Macam kita yang kat sini tu, macam kita Syafi'i ni, tak adalah wajib. Tapi siapa yang berkemampuan, buatlah ibadah korban. Sebab sekarang ni macam-macam. Dekat Saudi pun diorang dah buka yang untuk kambing-kambing. Sebab dekat Arab Saudi ni kambing murah, macam jual ayam je. Sebab kandang ni kalau ibu-ibu pergi macam jual ayam ke, macam banyak sangat. Jadinya kalau nak berkorban 250 macam tu, saya ada dah yang untuk dekat Arab Saudi tu. Jadi carilah, search lah. Saya ada kawan saya seorang, kalau siapa nak buat korban, boleh saya bagikan makmah, so kontak dengan dia. Buat korban dekat Mekah dengan Madinah. Memang murah je dia punya korban. Kalau lembu pun murah, satu bagi sebahagian. Kalau kambing pun murah. Dia akan bagi gambar, masa dia sembelih semua video, dia akan bagi dekat tuan-tuan ibu-ibu dan dekat depan saya. Siapa yang berminat, nanti saya share nombor dekat makmah, kontak dengan orang tu sendirilah. Tu saya tak ada ambil apa-apa share tu. Baik, masa orang buat haji, kita dekat sini ada juga amalan yang boleh kita lakukan. Apa dia amalan-amalan yang kita boleh lakukan kat sini? Berpuasa pada hari tasyrik. Maksudnya kita sekarang ni kita tunggu. Jangan kita lepaskan peluang tu. Kita berpuasa pada hari-hari tasyrik. Dan pada hari Arafah tu, sure lah kita puasa lah. Sebab berpuasa pada hari Arafah, dia punya pahala tu tahun ni dengan tahun depan. Dia punya tahun lepas dan tahun ni, betul. 2 tahun dia punya pahala berpuasa. Jadi kejarlah amalan tersebut dan tunggulah waktu Arafah.
masa orang tengah dekat padang Arafah tu, berdoalah kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab kita sepatut bulan pada bulan Ramadan, kita kejar malam Lailatul Qadar untuk yalah amalan diterima, semua doa diterima. Dan kita pun tak tahu hari ni ke esok, berteka-teki pula dengan kawan. Semalam kau tengok cuaca okey ke? Kita pula berteka-teki kan, tak tahu kan. Ini memang Allah dah bagi tahu dah. Hari Arafah ni kau doalah. Kau doalah sepanjang waktu Arafah tu aku makbulkan doa kau. Doalah. Ya Allah, bagi lelaki aku ni baik. Ya Allah, bagilah anak aku ni 9A SPM. Doalah apa-apa. Doa. Sepanjang masa tu doa. Jangan lepaskan peluang masa waktu tu. Sebab itu yang paling confirm waktu yang mustajab berdoa. Malam Lailatul Qadar kita tak tahu. Kita mencari-cari. Kita berteka-teki 27 ke 25 kita tak tahu. Ini yang paling confirm. Jadi tunggulah waktu tu. Kalau boleh pada hari-hari Arafah tu, tak payahlah nak sibuk-sibuk. Time tu lah, bang, pergi beli ayam bang, esok nak masak ni bang. Janganlah waktu tu kan. Kita dah prepare siap-siap. Masa waktu tu kita tunggu, duduk diam, berdoa kepada Allah SWT. Doa ibu-ibu semua ni mustajab. Doa ibu kan. Saya kalau nak apa-apa saya minta gambar saya. Satu doa saya tak boleh nak minta lagi, tapi tak nak bagi tahu lah kat sini kan. Rahsia doa. Nanti dah dapat waktu tu dia, sebab yang tentukan waktu tu dekat Saudi. Arab Saudi akan bagi tahu pukul berapa sampai berapa waktu Arafah. Jadi kita berazam berdoa setiap kali waktu solat, setiap kali waktu tahajud, supaya kita terpilih oleh Allah untuk dijemput menunaikan ibadah haji pada tahun hadapan ataupun dalam masa terdekat lah. Semasa kita hidup lah, semasa kita sihat, kita dapat melakukan semua amalan dengan baik. Sebab haji ni ramai orang mati tau. Minta maaf bukan mati, meninggal. Marah mak mati. Sebab dia punya fizikal punya training tu terlampau mencabar. Jalan jauh, lepas tu panas. Sebab tu yang bila orang sembuh air kat kita tu, kita rasa seronok. Walaupun kalau cuba kat sini, kita lalu nak pergi ke depan tu, tiba-tiba ada budak main air, sembuh. Oi, kau kenapa? Kat sana tak, sebab panas sangat. Tu yang tahun lepas ramai orang meninggal dunia dekat tepi-tepi jalan sebab panas sangat. Lepas tu dan dia tak ada latihan fizikal. Siapa yang dapat terpilih pergi haji, pergi umrah, pergilah buat training, pergi jalan kaki 2-3 km. Sebab nak tawaf, nak sa'i tu jalan jauh dan kita berpadat-padat dengan orang. Kalau kita jalan laju okey, steady. Tapi kita jalan slow ni payah sikit, penat. Jadi siapa yang dapat terpilih, pergilah buat training. Sebab perjalanan untuk melakukan ibadah tu, ibadah haji dengan umrah ni dia fizikal saja. Dia fizikal dia tak ada pun kena macam solat ke, kena baca-bacaan apa semua, tak ada. Dia semua fizikal balik melontar dan sebagainya. Dan insya-Allah Allah akan bagi apa yang sesuai pada waktunya lah. Dan insya-Allah Allah akan bagi sesuai pada waktunya dan sesuai pada waktu fizikal kita pada masa waktu-waktu tu lah. Saya ada satu kisah, saya nak share sikit lah. Kisah Bani Israel dengan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli, kenal Nabi Zulkifli? Ada ke mana-mana suami nama Zulkifli ada? Ada. Zulbuah ke tak? Zulbuah. Tapi bukan dia lah, tu Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam ni daripada Bani Israel. Nabi Zulkifli ni dia anak kepada Nabi Ayub. Kenal Nabi Ayub? Bukan Abang Ayub, Nabi Ayub. Nabi Ayub ni Nabi Allah yang diuji oleh Allah, mempunyai anak yang ramai, kaya raya. Tiba-tiba Allah uji dia dengan penyakit. Penyakit yang dia sampai tinggal tulang tu. Sampai tinggal tulang dan anak dia semua meninggal dunia dan isteri dia pun semua meninggal dunia. Nabi Ayub. Ni salah seorang anak Nabi Ayub selepas kejadian itulah, Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli ni sama zaman dengan Nabi Ilyasa. Kenal Nabi Ilyasa? Kenal nama tak apalah, kenal nama pun okey lah tu. Sebab 25 rasul ni kita kena tahu nama je. Nabi Ilyasa ni dia dah tua, dia kata dengan semua Bani Israel, siapa yang sanggup ambil tanggungjawab aku ni sebagai pemimpin Bani Israel pada masa waktu tu. Jadi semua orang semua takut. Sebab dia letakkan syarat, siang hari kena berpuasa, malam hari kena tahajud.
kena bangun malam, sepanjang malam. Semua orang dengar macam, wih dahsyat sangat ni, siapa nak ambil tanggungjawab ni kan. Lepas tu Nabi Zulkifli kata, saya dia sanggup. Tu yang ada ulama kata Nabi Zulkifli ni sebab dia sanggup tu. Sebab nama dia sebenar Bashar. Nama dia sebenar Bashar. Tapi sebab dia sanggup tu, orang panggil dia Zulkifli, Nabi Zulkifli AS. Dan ada dalam kitab sirah saya baca, ni saya share saja tau, janganlah percaya sangat. Ada dalam kitab sirah, dalam Hamka pun ada tulis juga. Dia kata Nabi Zulkifli AS ni adalah Buddha. Kena Buddha? Buddha. Yang itulah Siddhartha Gautama tu. Sebab dia asal daripada kawasan situ. Jadi ahli sejarah kata Nabi Zulkifli ni kemungkinan adalah Siddhartha Gautama yang Buddha tu. Maksudnya kat sini dia bagi tahu, kalau kata betul lah, maksudnya itu agama Islam lah. Sebab kalau kita tengok agama Buddha pun, dia punya moral-moral tu sama dengan Islam, tapi diorang tersesat. Diorang tersesat sikit. Bukan sikit, banyak lah akidah dan sebagainya. So ahli sejarah kata kemungkinan Nabi Zulkifli tu adalah Siddhartha Gautama. Sebab tu ada viral dalam TikTok ke, saya tengok TikTok kot, yang diorang kata jumpa ada makam Nabi Zulkifli dekat tembok besar Cina tu kan. Ada tengok? Mama tengok TikTok kan? Tak tengok kan? Tak tengok kan? Tak ada. Dia orang kata dia orang terjumpa satu kubur dekat bawah tembok Cina. Dia orang kata tu makam Nabi Zulkifli. Tapi rasanya bukan, sebab dah ada tulisan-tulisan Arab semua. So macam rasanya selepas zaman Nabi Muhammad lah. So ahli sejarah bagi tahu macam tu, Nabi Zulkifli ni kemungkinan adalah Siddhartha Gautama yang orang Buddha kata pencipta agama Buddha. Kita punya fahaman lain tak? Nabi yang diutuskan untuk ajar Islam, sebarkan Islam, tapi korang yang sesatkan ajaran tersebut. Itu kita punya pandangan kita lah. Dan sejarah ni kita boleh ambil, tapi kita jangan terlampau 100% percaya lah. Itulah. Sebab sejarah semua Nabi-Nabi ni yang tak ada dalam Al-Quran, kita tak boleh nak guna pakai sebagai benda bukti. Sejarah Nabi Isa, Nabi Muhammad je yang betul-betul ada dalam Al-Quran. Nabi Musa yang jumpa Allah SWT tu, benda-benda yang ada dalam Al-Quran kita boleh pakai sebagai dalil untuk kita nak cerita dengan anak-anak kita. Tapi yang benda-benda sampingan ni, sampingan-sampingan je lah. Sampingan-sampingan. Nabi Zulkifli dia pemimpin. Allah arahkan kepada Bani Israel. Bani Israel ni biasalah, diorang macam-macam alasan. Allah kata, Bani Israel kau kena berperang. Bani Israel ni kajian saintifik tau. Orang Israel ni dia ada perasaan yang takut yang melampau-lampau. Biasa tak takut, kita rasa takut melampau-lampau? Biasa tak? Takut melampau-lampau? Maksudnya belum apa-apa lagi kita rasa takut. Dia takut ni satu benda yang berkaitan emosi tau. Takut ni, kalau kita ada senjata yang hebat pun, askar, tapi kita ada perasaan takut, kita memang kalah. Sebab takut ni lagi hebat daripada senjata-senjata kita tu. Jadi Bani Israel ni memang dia orang punya genetik tu memang penakut. Jadi dia cakap kat Nabi Zulkifli, kami boleh ikut kau. Oi, kemain ni, kami boleh ikut kau, tapi kau doa kepada Allah supaya kita semua tak mati. Kita semua dipanjangkan umur. Oi, dahsyat dia punya doa tu. Nabi Zulkifli pun dengar, Allah doh, geng-geng ni pun boleh tahan ke ni. Nak pergi pegang, tak nak mati syahid, lepas tu nak dipanjangkan umur. Lepas tu Nabi Zulkifli pun doa kepada Allah, Allah makbulkan doa tu. Makbulkan doa tu, dan semua yang pergi perang tak mati. Yang pergi perang tak mati. Lepas tu semua yang pergi perang tu hidup melampau-lampau sampai ke tua-tua, panjang umur. Dia orang menang lawan dengan setengan. Ada cerita tu, dia lawan dengan satu kerajaan. Dan nak jadikan cerita lah, saya nak beritahu yang Allah ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah tahu kita punya kemampuan dan sebagainya. Akibat daripada diorang semua panjang umur, sampai dah jadi beranak pinak, diorang ada lagi, dah diorang pula rasa serabut dengan hidup ni. Tak mati-mati. Tak mati-mati. Lepas tu bila makan-makan apa semua, makanan pun tak cukup. Sebab ramai hidup tak mati-mati, ramai-ramai. Diorang pun surrender. Dia kata, tak boleh jadi macam ni. Kita ni sampai tua sakit macam-macam. Tak mati-mati kan. Sebab doa tadi yang masa nak pergi perang tu, doa supaya panjang umur tak mati-mati. Lepas tu diorang pun surrender. Diorang pun tak boleh ni, dah tua sangat dah, hidup lama sangat ni. Ya Nabi Allah, tolonglah, doakan semula kepada Allah, kami nak mati. Lepas tu
Nak cerita kat sini, Allah tu tahu kita punya kemampuan, kan? Kita nak doa kepada Allah lebih daripada apa yang kita mampu ni, sebenarnya luar daripada kuasa kita. Allah tahu kau hidup 80 tahun je, lebih 80 tahun kau mengarut, kau nyanyuk, kau berak mata-kata, anak bini kau, cucu kau kena jaga dan sebagainya. Allah tahu kita punya tahap kita. Kemudian Nabi Zulkifli pun berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah kaum aku ni. Lepas tu seorang mati dan habis. Nak cerita kat sini, Allah akan bagi ikut kita punya tempoh masa, sesuai dengan tempoh masa kita. Bila dah cukup umur, Allah tengok sesuai makcik masa time muda tu, ni masa tengah lawa ni, okey ada lelaki datang, okey kau kahwin. Masa ni sesuai. Masa umur 14 tu tak sesuai lagi nak kahwin. So masa dah 19 sesuai, Allah kahwin. Lepas tu dah lama sikit ni, kau nak rumah, kau pun susah payah apa semua. Dah sampai tempoh masa, laki ada duit sikit, kau ambil rumah ni. Dia ada tempoh masa ni. Allah tahu bila tempoh masa tersebut. Kerja kita sebagai hamba ni, ya Allah tolonglah, ya Allah tolong, berdoa je lah. Berdoa je lah. Tapi jangan lupa doa yang akhir sekali tu, yang Nabi ajar tu. Apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang baik untuk kita. Jadi biar Allah yang tentukan mana yang terbaik untuk kita, kan? Supaya kita ni rasa macam, okey lah, biar Allah yang tentukan. Sebab biar Allah yang pilih untuk kita daripada kita yang buat pilihan. Kalau kita buat pilihan salah, kita yang rugi. Tapi Allah pilih kau untuk kita. Oh dahsyat, dahsyat. Allah yang pilih kau untuk aku duduk sini supaya aku dapat jumpa dengan kawan-kawan aku pada hari ini. Itu pilihan Allah, pilihan Allah. Kita ni hamba saja, kan? Dan kita doa supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Nabi suruh kita doa macam tu. Nabi kata kalau nak doa masuk syurga, jangan minta ya Allah masuk syurga je. Nabi suruh kita minta syurga Firdaus. Sebab syurga Firdaus ni syurga yang paling tinggi, dan dia pertengahan antara arasy Allah. Nabi suruh kita doa. Jadi bila ibu-ibu nak berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga Firdaus tanpa hisab. Sebab ada golongan umat Nabi Muhammad ni yang masuk dalam syurga tanpa hisab tau. Nabi kata ada 100,000 ataupun berapa ratus ribu yang akan masuk serombolan, dia tanpa hisab masuk ke dalam syurga Allah. Kita doa kepada Allah. Pertama doa dielakkan daripada azab kubur. Azab kubur yang maha dahsyat. Lepas tu kalau kita meninggal dunia luar daripada tempat lahir kita, Allah akan luaskan kubur kita daripada tempat lahir kita sampai tempat kita meninggal. Kalau makcik lahir dekat Kota Damansara, meninggal dekat USA, so luas tu lah kita punya kubur. Kita duduk dalam kubur. Kubur ni satu alam yang sangat dahsyat. Bagi orang yang masuk golongan alien lah, golongan yang Allah redha masuk syurga semua ni, dia macam pergabungan orang Islam. Tapi kalau golongan si jin, dia kena sebat, kena macam-macam lah kat situ, kena azab kat situ, kan? Kemudian doa kepada Allah dijauhkan daripada azab mahsyar. Sebab kita ni banyak lagi ni, azab kubur lagi kita nak lalu. Hidup kita untuk ke syurga tu lagi lama daripada hidup kita yang kat dunia ni. Dunia ni 1 minit lebih ada saintis kira 1 minit lebih kita hidup kat dunia ni. Tapi hidup nak ke syurga tu lagi panjang daripada hidup kat dunia ni. Sebab tu kita kena doa jauhkan daripada azab mahsyar. Kita mohon pada Allah, ya Allah Tuhanku, masukkan aku dalam golongan orang yang kau lindung. Sebab ada orang-orang yang Allah lindung semasa di mahsyar, di bawah perlindungannya. Yaumala zillu yaumala zilli. Yang pertama pemimpin yang adil, ada 10. Lepas tu orang yang meninggalkan zina. Lepas tu orang yang bangun malam bertahajud, dia berdoa menangis kerana Allah. Orang yang hatinya sentiasa ke masjid. Banyak ada beberapa golongan tersebut. Jadi kita doa, kita termasuk dalam golongan orang yang dilindungi daripada azab mahsyar. Yang terakhir, kita dijauhkan daripada azab api neraka. Yang keempat, masukkan kami ke dalam syurga Firdausmu tanpa hisab. Okay, itulah introduction daripada saya. Intro Baik, kita akan masuk ke dalam pengajian kita, iaitu berkenaan kitab syurga.
dalam bab 27 hadis daripada boleh masuk sepatutnya fardu ain tapi tersilap buat buku. Saya pergi ambil tadi. Tapi okey je, terus salah pun. Hadis sana Mahmud bin Ghalian ghairu wahid qalu hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Sawari akhbarana Abu Dawud Ishaq anil Aghra Abu Muslim hadatsana an Nabi Sa'id radhiyallahu anhu qala yunadi munadi inna laqala an tahyaw fala tamutu abadan wa inna lakum an tasihu fala tasqamu abadan wa inna lakum an tashibu fala tahramu abadan wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan fazalika qauluhu ta'ala wa tilkal jannatu allati urisutumuha bima kuntum ta'malun qala Abu Isa wa rawi Abi Mubarak wa ghairuhu hadza hadis an Sauri wa lam ya'rifuhu. Hadis ini berkenaan dengan penghuni syurga yang sihat selama-lama dalam syurga. Maksudnya kalau kat dunia ni sakit-sakit, masuk syurga automatik sihatlah. Maksudnya ada seorang menyeru di syurga, sesungguhnya anda kekal hidup dan tidak akan mati selamanya. Anda kekal sihat dan tidak sakit selamanya. Anda kekal muda dan tidak tua selamanya. Anda bersenang-senang dan tidak akan bersedih selamanya. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan oleh amal-amal dahulu yang kamu kerjakan. Apa dalam hadis ini bagi tahu? Apabila kita masuk ke dalam syurga, rahmat kepada kita, kita akan jadi automatik sihat. Tiba-tiba daripada seorang yang menderita bedridden, terbaring, dia boleh berjalan, kan? Padahal isteri ni jaga 30 tahun, dia punya suami terlantar je. Tiba-tiba masuk juga, abang boleh berdiri, boleh berjalan, boleh berlari. Kita pula rasa macam terkejut, kan? Syurga ni satu tempat yang sangat luar biasa lah. Kita jangan bayang masa kita kat dunia, sebab suami kita akan jadi handsome manusia setinggi Nabi Adam, 60 hasta, 3 tingkat. Semua, bukan suami saja, semua orang. Kita akan jadi handsome. Walaupun kat dunia ni suami tu, kita tengok suami kita, apa suami aku ni, kita pun terkejut. Dia keluar bilik air, ingatkan gorila. Masuk dalam syurga, jadi handsome sehandsome-nya. Cuba kita bayang nak cerita syurga ni sangat best. Cuba kita bayang kat dunia je lah. Saya bagi ibu-ibu semua satu token, 1 jam. Jam ni, kalau ibu-ibu pergi mana-mana shopping complex, buat macam ni je, titit, beli, free. Saya letak 100 juta, kan? Pergi mana pun, titit, ambil apa pun, titit, touch kat situ, boleh ambil, tak payah bayar. Saya bagi seorang satu ni, pergi mana-mana, habis. Lepas tu dah habis tu, tambah lagi sejuta. Itu kat dunia. Kalau saya bagi macam tu. Kat syurga tak macam tu. Kat syurga ni lagi best. Terfikir nak makan Texas lah, dah ada kat depan mata kita. Betul. Kat dunia kalau buat macam tu pun dah seronok. Dekat syurga lagilah seronok. Sebab kita terlintas saja kat dalam hati. Dalam hati rasa macam, aku rasa kat dunia tu aku nak beli facial Ali Shukri tu, tapi duit tak cukup sangat, pun dapat. Lepas tu siap ada orang tukar facial muka semua, kan. Syurga ni, setiap hari kita duduk kat situ, kita akan makin cantik. Sampai suami pergi ke pasar, dekat syurga ada satu hari tau. Hari pergi ke macam shopping komplek lah kot zaman tu. Suami-suami ni akan pergi sana jumpa kawan-kawan semua. Dia balik, dia tanya kat bini dia, siapa kau ni? Sebab cantik sangat. Cantik sangat. Itulah kelebihan syurga. Baik. Seterusnya berkenaan hadis yang ke-28, berkenaan, saya baca maksud lah kalau baca bahasa Arab pun ibu-ibu nanti kan susah nak memahami pula. Hadis daripada Abu Muawiyah yang bermaksud seorang Yahudi mendatangi Nabi SAW berkata, wahai Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Abu Qasim Nabi Muhammad lah. Dia panggilan dia sebab dia ada anak nama Qasim. Orang Arab ni kalau kita panggil Abu, maksudnya dia bapa kepada siapa lah. Abu tu bapa. Macam Pak Yah, anak dia siapa anak sulung? Anak sulung Pak Yah siapa? Lelaki nama apa?
Dia jadi Abu Waki ya. Abu Wafi Aziz, macam tu lah. Orang Arab dia stamp macam tu. Lepas tu kalau dia akan ambil anak yang pertama tu sebagai nama gelaran, Ummul Wafi. Ni Ummul Wafi ni kalau ke Arab ni, ya Ummul Wafi, macam tu lah kalau ke Arab. Kalau Pak Ya, Abul Wafi, dia panggil macam tu. Dia lakop. Tapi orang Malaysia dengar tu pelik lah. Kenapa panggil bapak-bapak lah ni? Kita ingat dia mengejek lah. Bukanlah Tuhan telah mendakwa bahawa penghuni syurga makan dan minum di dalamnya. Kemudian orang itu berkata kepada temannya, jika dia berkata demikian, maka saya akan bantah je. Maka Nabi SAW menjawab, ya demi zat yang jiwanya berada di tangannya, salah seorang daripada mereka benar-benar akan diberi dengan kekuatan 100 orang lelaki. 100 orang lelaki ya. Semua orang akan jadi 100, kekuatan 100 orang lelaki, yang mana dalam bab makan, bab minum, bab syahwat dan jima. Orang Yahudi itu bertanya, orang yang makan dan minum pasti mahu membuang air. Maka Rasulullah SAW jelaskan, hajat salah seorang daripada mereka dalam bentuk peluh yang akan keluar daripada kulit-kulit mereka, yang baunya ibarat minyak wangi dan perutnya pun akan mengecil kembali. Maksudnya kat syurga ni, semua orang akan diberi 100 kekuatan untuk makan, untuk minum dan segala-galanya. Maksudnya kita makan, kalau tengok orang makan saka makan tu mungkin lebih daripada tu lah kan? Makan. Lepas tu tak buang air besar, dia keluar ke peluh. Peluh tu pula wangi. Lepas keluar tu dah, peluh tu dah keluar, perut kita kecil balik. Lepas tu kita makan. Dekat syurga ni kita tak rasa lapar tau. Kita makan tu sebab kita rasa memang nak makan. Aku dah test lah makanan tu sedap ke tak sedap. Macam tu. 100 orang lelaki bila makan keluar peluh, perut mengecil, sambung balik makan. Best agak? Best tak ada najis. Peluh pun tak ada, hingus pun tak ada. Semua tak ada apa. Maksudnya semua orang bersih, segalanya bersih. Kerja kita relax. Lepas tu kita tengok ada wildan muhalladun hidang kat kita makanan. Wildan muhalladun ni salah satu je lah budak-budak yang meninggal masa kecil. Wildan muhalladun, pelayan-pelayan ni. Dia pelayan-pelayan kat syurga. Dia hidang makanan kat kita semua. Kita ni, akak jangan bayang kita ni akan dapat satu syurga, lepas tu kosong. Kita akan dapat satu kerajaan tau. Kerajaan. Akak jadi inilah sultanah lah masa tu. Kerajaan, satu kerajaan akak dengan suami. Lepas tu sebelah tu kerajaan lain pula. Luas syurga kita ni, dalam satu hadis bagi tahu, so, macam kita tengok langit ada bintang. Kita kat bawah ni, bintang tu syurga yang lain, kerajaan yang lain. Sebab tu dalam kajian saintifik, saintis diorang kaji, kita ni bumi kan, dekat luar bumi ni diorang panggil Milky Way. Milky Way ni macam-macam lah, maksudnya besar, luas lah. Bumi dan Milky Way ni dan alam-alam yang kat luar ni, dia akan sentiasa mengembang dan makin membesar. Jadi dia tak mustahil lah syurga tu macam tu. Syurga tu luas, seluas langit dan bumi. Baik. Dalam hadis ni juga, bidadari syurga akan kembali menjadi perawan selepas melakukan hubungan intim. Nabi, apakah ahli syurga melakukan hubungan intim suami isteri? Nabi SAW bersabda, tentu saja. Demi jiwa saya yang tangannya berada di tangan mereka, di tangan Allah, akan melakukan perkahwinan dan hubungan intim suami isteri dengan sangat romantik. Apabila selesai bersama, isteri akan kembali suci dan menjadi perawan. Maksudnya bila lakukan hubungan suami isteri tadi tu jadi anak dara balik. Dia macam tu. Kat syurga ni dia tak akan tua selama-lamanya macam tu. Selama-lamanya akan jadi, kalau anak dara lah. Boleh Ada beberapa soalan? Tak ada. Weh, mustahil tak jumpa ke? Akak minta ayam Texas pun keluar depan mata. Cuma masa time tu akak terleka dengan keindahan syurga. Mungkin akak macam lupa sekejap lah kot. Lepas tu bila terdetik, nak jumpa anak aku, pergilah istana anak kat sebelah. Anak datang ke apa ke, kita sama je. Kita akan duduk. Kita kat syurga, Allah akan letak berdekatan dengan ahli keluarga kita, orang-orang yang kita suka kat sekeliling kita. Akak, lepas tu mak,
abah, belakang, semua keliling, dekat-dekat. Tapi dekat tak adalah dekat, sebab dia punya jarak dia macam kita tengok bintang kat langit. So jauh lah juga. Tapi jangan bayanglah kita macam sekarang ni nak pergi berjalan tu, adalah kenderaan tu ke sana yang Allah dah sediakan. Baik, syurga Firdaus. Baik, kediaman syurga yang ditunjukkan semasa di alam kubur. Bila kita masuk ke dalam kubur, ada orang yang Allah anugerahkan kepada dia, dia dapat tengok dia punya kediaman dekat syurga semasa ke alam kubur. Hadis ni menceritakan bagaimana orang yang masuk kubur tu dia dapat tengok keadaan dia, rumah dia dekat syurga. Nak cerita kat sini, saya pernah baca dalam satu kitab, orang yang masuk kubur ni, dia tengok kediaman dekat syurga tu, dia punya leka tu, dia sampai, faham tak, dia macam terkejut, gembira, seronok sangat tu, sampai dia tak sedar, tiba-tiba dah tiup sangkakala yang kali pertama. Orang dah kiamat kita duk tengok tu je, sebab seronok kasi betul aku ni. Kita duk hayal benda tu kat alam kubur, siapa yang Allah kurniakan kepada dia. Hadis ni diriwayatkan daripada Malik bin Nafi, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila seorang anda meninggal dunia, maka akan diperlihatkan kepadanya kediaman pagi dan petang. Jika dia penghuni syurga, maka dia ditetapkan di kalangan penghuni syurga. Dia akan diperlihatkan kediaman dia dalam syurga. Pagi petang Allah buka, tunjuk, ni kediaman kau dalam syurga. Jika dia ahli neraka dan ditetapkan sebagai ahli neraka, dia akan diperlihatkan juga kediaman dia dekat neraka kat mana masa waktu pagi dengan petang. Lalu akan dikatakan kepada dia, inilah kediaman kamu, kamu tidak akan boleh lagi ke sana sehingga Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Maksudnya bila masuk ke dalam kubur, kita boleh tengok kat mana kediaman kita. That's why bila kita masuk syurga, kita automatik akan tahu kat mana kita punya rumah. Orang tak payah tunjuk, tiba-tiba ada GPS kita sendiri pergi. GPS kita sendiri, kita tahu kat mana kediaman kita. Sebab Allah dah perlihatkan kat kubur kat mana kediaman kau kat dalam syurga. Jadi bila kita masuk je kita tahu kat mana rumah kita. So tak payah tunjuk, tak payah tunjuk, kita tahu. Dan saya nak cerita sikit pasal macam mana tahu burung tak? Burung yang terbang-terbang tu Burung ni, diorang ada satu kepala diorang ni ada satu sistem tau. Diorang tak payah bercakap pun, tapi diorang boleh baca kat mana arah barat, utara, timur, selatan, dan diorang boleh tahu kawan dia cakap apa. Sebab Allah kurniakan ada satu sensor dekat kepala dia tu yang sangkut dengan perut bumi ni, untuk dia boleh terbang dan bercakap sesama kawan dia tanpa perlu bercakap mengeluarkan suara. Dan saya baca satu kajian saintifik tau pasal burung ni, nak cerita pasal burung lah. Kalau benda tu ada dalam otak manusia ni tak payah bercakap dah. Saya dengan akak sana tu, saya boleh, lepas ni kita pergi makan dengan kedai sebelah, cakap macam tu dalam hati je. Kita ada sensor, kita boleh bercakap. Kalau ada sensor tu tak boleh berubah. Ya, kita tak payah cakap tak payah buat macam ni pun, tak payah buat macam ni pun. Kita boleh bercakap dengan kawan kita tanpa mengeluarkan suara dan orang tu tak dengar apa kita cakap. Jadi kalau Allah letak kepada manusia benda tu, memang dahsyat lah. Dekat syurga macam tu lah, Allah letak GPS kat kita. Sebab tu kita boleh tahu kat mana kita punya syurga. Tapi benda tu dah ada dekat dalam burung sekarang ni. Sebab tu kalau kita tengok burung ni, macam mana dia tahu arah utara, selatan, semua dia terbang merata-rata, lepas tu dia boleh balik ke dia punya kawasan kan. Sebab dia ada sensor tu, dia ada GPS. Dia boleh pergi, dia boleh bantah balik. Tu apa ni, itu kelebihan pada burung lah. Maka hadis ni adalah penjelasan bahawa semasa di alam kubur itu adalah hiburan untuk dan berita gembira kepada orang yang beriman, diperlihatkan kediamannya semasa di alam syurga kelak. Dan kediaman akan ditunjukkan pada waktu pagi dan sekali pada waktu petang. Baik, ni hadis terakhir sebelum kita buka pada soal jawab ke apa kan. Hadis berkenaan orang fakir akan masuk ke dalam syurga dahulu. Orang miskin, fakir ni miskin lah. Fakir, miskin, orang yang dapat zakat lah, fakir. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam
menyatakan bahawa orang-orang fakir Muslim akan memasuki syurga terlebih dahulu berbanding orang-orang kaya setengah hari bersamaan 500 tahun. 500 tahun dia punya beza ni. Tak tahulah sebab apa kan, mungkin ada penjelasan dekat sini lah. Nak cerita kat sini 500 tahun ni jangan fikir 500 tahun macam kat dunia ni. Sebab satu hari dekat akhirat bersama dengan 1000 tahun. 1000 tahun dunia. So kalilah 5 juta tahun lah dia nak menunggu masuk ke syurga. Sebab tu saya kata hidup kita kat dunia lagi pendek daripada hidup kita dekat akhirat tu. Lagi pendek. So kita kena ingat benda tu, kena ingatkan anak-anak kita supaya diorang tak terleka sangat dengan dunia ni. Boleh lah terleka, tapi janganlah selampau huru-hara sangat sampai tak ingat akhirat tu. Bagi tahu hidup ni sekejap je. Sekejap je. Dan ramai je kawan-kawan kita yang kita kenal dah meninggal. Itulah bukti bahawa hidup ni sekejap. Dalam penjelasan ni, hadis ini meriwayatkan menyatakan bahawa orang miskin yang bersabar dan berusaha akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki syurga terlebih dahulu berbanding orang kaya. Terutamanya fakir miskin di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendukung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Ini penjelasan saya tadilah. Dan antara faktor yang dinyatakan oleh Ibn Tabiyah kenapa orang fakir dia masuk syurga terlebih dahulu, disebabkan orang fakir ni tak ada harta. Dia tak ada harta yang dia nak dihisap. Jadi dia mesti masuk syurga awal. Tapi janganlah kita semua kita nak suruh orang jadi fakir miskin. Kita kenalah bagi semangat kepada anak-anak kita orang Islam ni supaya diorang kaya, supaya dapat membantu orang keliling, orang Islam sekeliling kita ni. Tapi nak bagi tahu kat sini faktor sebab dia masuk syurga lambat tu sebab harta lah. Harta orang kaya lebih banyak daripada orang miskin. Baik, berapa umur penghuni syurga bila masuk syurga? Berapa kan? Berapa? Semua orang akan jadi standard kan? Kita tak boleh pilih pun. Kita tak ada boleh kata masuk aku nak jadi tua semula ke, tak ada. Semua orang akan bagi standard kan? Berapa? Bila masuk syurga, automatik semua orang akan jadi umur 33 tahun. Sebab ni kalau kita tengok sendirilah, ibu-ibu pun tahu masa umur 30 lebih tu lah yang tengah betul-betul cantik masa tu. Betul tak? Betul tak? Dia umur macam tu. Dia kajian, ada satu kajian sains bagi tahu perempuan ni umur 30 lebih tu yang dalam keadaan yang betul-betul cantik. 20 lebih tu orang cakap macam budak hingus lagi. Kan ada macam pun pipi kembung lagi apa semua kan. Bila 30 ni betul-betul cantik. So 33 tu memang risk umur yang cantik. Jadi bila masuk syurga, semua orang jadi umur 33 sihat. Tak ada penyakit, tak ada apa, semua tinggi 60 hasta. Kalau lelaki jadi handsome, kalau perempuan jadi cantik secantik-cantik dia. Takkan bertambah lah selama-lamanya. Macam tu je. Dia pun makmah ni, apa makmah lain pula ni. Makin cantik, makin cantik, makin cantik. Kita berbicara, kita nak kenal kawan kita tu nanti melalui suara dia. Suara, oh ni makmah ni. Ni makmah ni. Kita tahu melalui suara saja. Tapi rupa semua berbeza. Itulah nikmat yang Allah nak bagi kepada kita, umat hamba-hamba ni yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah sedikit perkongsian daripada saya. InsyaAllah minggu akan datang nanti saya akan bawa kepada fik raya korban pula. Saya nak ajar macam mana perbahagian, siapa yang boleh terima dan sebagainya lah, supaya tuan-tuan, ibu-ibu boleh ajar kepada ayah-ayah kat rumah kan? Sebab kita sekarang ni dekat Malaysia ni ada masalah. Bila tolong nak upah, tak boleh benda tu. Benda tu tak boleh. Tapi dah jadi macam kebiasaan sangat. Mana boleh minta upah bila kita buat. Kalau orang bagi okey, tu hadiah. Tapi ada yang pasal bila buat korban apa semua ni, pasal yang buat bahagian korban apa semua ni, dia orang tak bagi, dia orang tak kata pun siapa nak kepala semua, yang tukar sembelih, yang tukar lapar ni yang pergi ambil kepala bawa balik. Tu salah benda tu. Kita kena minta izin. Nanti saya ajar pada kelas akan datang
berkenaan fiqah-fiqah raya korban, supaya kita bersedia pada raya korban, boleh cerita dengan ibu, dengan bapa-bapa. Tiba-tiba bawa balik kepala ke bawah, abang dah minta izin belum? So kita akan kupas pada kuliah akan datang. InsyaAllah kalau ada soalan apa-apa, boleh inilah, boleh saya buka kepada soalan sebelum kita tutup majlis kita. Ada soalan? Malam Ustaz ada datang sini. Malam mana? Kat Surau Kedai. Korban. Raya korban? Saya balik kampung tak? Belum tu lah. Datang kat Surau. Ada insyaAllah. Tak buka yang pasal korban tu. InsyaAllah. Oh, korban tu yang untuk kawan saya tu? Korban tu lah. Oh, saya bagi nombor tu dekat mak. Nanti mak kontak dengan dia, saya bagi tahu dia. Saya call sekali. Dia tak saya kambing 350 saya. Tak ingat lah. Tapi memang murah lah kat sana. Dia akan tunjuk video, dia akan bagi mungkin macam kertas sikit pun. Kita punya korban tu semua tu banyak kat sana lah. Macam ayam saya tengok. Sebab yelah, cuba kalau bayangkan kalau kita kena dam, harga tu mahal, naik lah kat orang tu kan. Ada soalan lagi? Boleh. Kalau baby ni kan masa kecil lagi, dia nanti kat sana dia membesar ke? Dia wildan muhalladun, dia akan jadi sama 33 tahun juga. 33 tahun juga. Sekarang ni Nabi Ibrahim yang tengah jaga dia. Sekarang ni sampai kiamat Nabi Ibrahim yang tengah jaga dia. Jadi dia janganlah risau kalau ada cucu-cucu meninggal ke apa tu. Lagi baik Nabi Ibrahim yang tolong jaga dia. Sebab adalah satu hadis Nabi pergi ke kawasan tu, dia nampak ada seorang lelaki sangat tinggi. Lepas tu budak-budak ramai keliling dia. Nabi tanya dengan malaikat, siapa budak-budak keliling tu? Itu adalah budak-budak yang meninggal dunia sebelum memayis. Sebelum memayis, dia main. Nabi Ibrahim jaga. Nabi Ibrahim tinggi, dia jaga budak-budak tu ramai-ramai. Dalam hadis tu. So sepanjang waktu ni budak-budak yang meninggal sebelum umur memayis dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau ada yang biasa kan orang yang Macam mana? kalau bayi yang ada orang buang-buang Pun sama. Sebab yang mati tu jasad, roh dia pergi ke sana juga. Dia walaupun dia contohlah dibuang, mati dimakan harimau, dia ada dalam peluk harimau, jasad dia memang mati kat situ, tapi roh dia pergi ke alam barzakh, dijaga oleh Nabi Ibrahim juga. Ustaz, sama anak luar nikah sama juga? Sama tak? Semua sama. Anak luar nikah yang meninggal dunia lah. Anak luar nikah kalau membesar tu tak dikira dah lah. Tapi itulah, janganlah jadi zalim macam tu sangat. Kita pun ada sekarang ni Malaysia, ada tempat yang siapa yang tak nak jaga anak, letak dekat rumah perlindungan semua tu, letaklah kat situ, bagilah budak tu hidup. Dia pun nak hidup kan. Kecuali lah memang dia minta dengan Allah sebelum Allah kata kau nak hidupkan dia sebagai khalifah, di masa dekat alam roh dia kata aku nak tengok sekejap je, mungkin lah dia lepas tu terus meninggal dunia. Tak apalah, ini yang memang kita yang bunuh, kita yang salah lah, kita kena jawab kat akhirat nanti lah. Ada lagi soalan? Nanti bila sampai dia macam ni kak, dia hari tu dia akan bagi tu macam dekat-dekat waktu Arafah, 1 minggu sebelum tu, nanti saya akan WhatsApp dekat mama. Dia waktu dia lepas asar sana lah, sampai malam. Nanti saya ni bila dah dapat masa tu, betul, nanti saya send bagi tahu je. Betul. Doa je semua benda. Jangan doa, aku tak suka dengan jiran aku ni, kau bagilah dia mati tau. Jangan doa macam tu lah. Baik, kalau tak ada apa lagi? Tak ada. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.